Kemerdekaan yang kita nikmati bukan datang dengan mudah. Di sebalik kebebasan yang kita rasai, ada perjuangan dan pengorbanan para pejuang yang harus kita hargai. Jalur gemilang megah terbilang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akilah Hafizah binti Akmal Hafiz, host Mac TV. Sempena sambutan Bulan Kemerdekaan, pihak sekolah mengadakan majlis pelancaran Bulan Kemerdekaan. Majlis ini diadakan bagi menyemarakkan semangat patriotisme dan menghayati setiap erti dalam diri warga sekolah. Mari kita ikuti laporan daripada wartawan kami di lokasi. Terima kasih. Saya kini berada di Surau Firdaus untuk melihat sendiri suasana majlis pelancaran Bulan Kemerdekaan pada hari ini. Majlis yang berlangsung pada hari ini cukup bermakna dalam menyemarakkan semangat cinta akan tanah air. Pelbagai aktiviti yang menarik turut dirancang seperti lukis swasta, merdeka kreatif, bento merdeka, senam semarak merdeka, kuis sejarah dan geografi serta gaya desa jiwa merdeka. Ikuti kemeriahan majlis pelancaran Bulan Kemerdekaan pada hari ini. Semangat wajah, putih bersih, pulih tertib, pulih berdaulat, tayung negara, biru perpaduan kami semua, bangsa dunia telah kau tawar, lautan luas telah kau redam, pembawa semangat, jiwa merdeka, semarak jayakan warganya. Sekarang, saya bersama dengan pengetua Sekolah Menengah Agama Gemas iaitu Ustaz Muhammad Isa bin Mat Daud. Ustaz, apa erti kemerdekaan bagi generasi muda? Bagi pendapat saya, kemerdekaan bagi generasi muda adalah menguasai ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang kerana negara amat-amat memerlukan beliawan dan beliawanis yang berilmu pengetahuan dan menguasai pelbagai bidang yang diperlukan khususnya dalam zaman sains dan teknologi. Sekarang kita bersama dengan Ustazah Cik. Ustazah, apakah kepentingan Bulan Kemerdekaan pada pendapat Ustazah untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelajar dan mengenang jasa tokoh-tokoh kemerdekaan di Malaysia? Sekarang, saya bersama Adana Farida dari kelas 3 Al-Hafiz. Saudari, bila sebut tentang kemerdekaan, apa yang terlintas dalam fikiran anda? Perkara yang terlintas di minda saya ialah perkara yang pertama mengingati tokoh-tokoh pejuang, contohnya Mak Kilau, Dun Said, Janggut. Baru kedua, dapat mengingati kita dapat mengingati macam mana Malaysia dibebaskan daripada penjajah. Baik, terima kasih atas pertanyaan anda sudah beri. Sekarang kita bersama dengan Hakim Fahmi dari kelas 4 Raja. Saudara Hakim, siapakah tokoh kemerdekaan kegemaran anda dan kenapa? Tokoh kegemaran saya ialah Tok Janggut sebab dia ni berani mempertahankan Kelantan pada dijajah. Lepas tu dia mempertahankan tu dia berjuang dengan fisabilillah. Selesai sudah program peluncuran Bulan Kemerdekaan sebentar tadi. Saya Akilah Hafizah binti Akmal Hafiz, host Mac TV.